Sebab tu di antara kebaikan yang kita nak buat kepada ibu bapa kita. Banyak kebaikan kita nak buat kepada ibu bapa kita. Contohnya ibu bapa kita meninggal dah, ataupun ibu bapa kita tak meninggal lagi, kita nak buat kebaikan kepada dia. Antaranya adalah banyak beri salam kepada Nabi. Kenapa? Kerana nama ayah kita, sekalipun dia tak beri salam, tapi nama dia disebut depan Nabi. Nama kita dan nama ayah kita. Maka apabila nama ayah kita disebut di hadapan Nabi, pada hari kiamat kalau nak minta pertolongan Nabi, mudah. Jadi Nabi kata siapa dia beri salam kat hamba, maka Allah Ta'ala akan kembalikan roh aku kepada jasadku dan aku akan jawab salam kepada dia. Kita beri assalamualaikum ya Rasulullah, duk senyap-senyap. Jelas Nabi sebut Allah Ta'ala akan ambil salam kita tu buat pergi kepada Nabi. Nabi kata, dalam hadis kata, Allah Ta'ala memiliki sekumpulan malaikat yang tugas dia hanya mengutik salam-salam daripada umat dia nak pergi kepada Nabi Muhammad. Set malaikat ni dia sebut sosok nama. Sebut nama kita dan sebut nama ayah kita. Contohnya, Muhaizat bin Muhammad, kirim salam kepadamu ya Rasulullah malam ni.